Seiring dengan peredaran zaman, bukan sahaja teknologinya semakin canggih, malah bahasa juga mengalami perkembangan dari semasa ke semasa. Perkembangan bahasa tersebut dilihat turut melibatkan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan bahasa lain selain daripada bahasa standard. Sehubungan dengan itu, topik pembentangan saya pada hari ini ialah bahasa rojak. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum membincangkan topik ini. Saya, Nurul Husna binti Kamar Arifin, memegang nombor metrik 2219622. Baiklah, berikut merupakan persoalan yang diutarakan dalam pembentangan ini. Persoalan pertama, apa yang mendorong penggunaan bahasa rojak dalam kalangan generasi muda? Manakala persoalan kedua pula ialah, apakah pendapat anda tentang kesan penggunaan bahasa rojak terhadap bahasa standard? Berdasarkan kedua-dua persoalan, mari kita bincangkan dengan lebih mendalam. Tidak lengkaplah topik ini sekiranya pembentangan saya tidak menyatakan definisi bahasa rojak. Apa itu bahasa rojak? Bahasa rojak ini turut dikenali sebagai bahasa rancu. Pentakrifan tersebut merujuk kepada bahasa yang bercampur aduk dan tidak teratur dari segi tata bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapatnya penggunaan percampuran kod atau peralihan kod bahasa. Bagi memperkecilkan skop perbincangan, pembentangan ini hanya akan memfokuskan penggunaan bahasa rojak di Malaysia. Umum mengetahui bahawa Malaysia terkenal sebagai negara yang penduduknya terdiri daripada masyarakat majmuk yang memiliki diversiti budaya dan bangsa. Pada masa yang sama, bahasa Melayu di Malaysia juga turut mempunyai kepelbagaian dialek. Dengan ini, secara tidak langsung menunjukkan bahawa wujudnya variasi bahasa yang akan mendorong kepada penggunaan bahasa rojak dalam komunikasi harian. Justru, bahasa rojak tersebut dilihat boleh berlaku sama ada melibatkan percampuran kod atau peralihan kod antara bahasa Melayu dengan bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa Tamil atau bahasa Inggeris ataupun melibatkan dialek tempatan. Beralih kepada persoalan pertama, apa yang mendorong penggunaan bahasa rojak dalam kalangan generasi muda? Berdasarkan kajian Nur Khairunnisa Amani Muhammad Faizal dan rakan-rakan 2022 yang bertajuk Penggunaan Bahasa Rancu dalam Media Twitter oleh Generasi Z, mendapati bahawa terdapat 4 faktor yang mendorong penggunaan bahasa rojak dalam kalangan generasi muda, iaitu kurang pengetahuan tentang kosakata bahasa Melayu, sikap mementingkan penguasaan bahasa Inggeris, sikap sambil lewa terhadap penggunaan bahasa Melayu dan pengaruh media sosial. Dapatan tersebut dilihat dapat memberikan jawapan kepada persoalan ini secara komprehensif kerana pertamanya, generasi Z tersebut turut merangkumi generasi muda. Yang kedua, setiap faktor yang dinyatakan itu mempunyai sokongan daripada kajian-kajian lepas yang mencakupi situasi bahasa rojak yang melibatkan bahasa lain dan dialek tempatan. Faktor kurangnya pengetahuan tentang kosakata bahasa Melayu ini memaparkan keadaan yang berlaku dalam kalangan generasi muda pada hari ini. Kesukaran untuk mencari bahasa Melayu yang bersesuaian bagi menggantikan perkataan bahasa lain, terutamanya bahasa Inggeris, pada akhirnya menyebabkan percampuran kod bahasa itu terjadi. Aman Shah dan rakan-rakan 2021 pula berpendapat bahawa perkara tersebut berkait dengan amalan kurang membaca yang sememangnya akan menyebabkan masalah dalam menguasai perbendaharaan kata. Seterusnya, sikap mementingkan penguasaan bahasa Inggeris. Hal ini selari dengan pendapat Andai Saidatun Nonis 2020 yang mengatakan bahawa bahasa Inggeris yang merupakan bahasa perantaraan global ini dianggap sebagai bahasa yang dapat menunjukkan kemodenan seseorang. Di samping itu, sikap sambil lewa terhadap penggunaan bahasa Melayu. Sikap sambil lewa ini berpunca daripada keterbiasaan ataupun tidak merasakan kepentingan terhadap penggunaan bahasa Melayu standard. Melalui pemerhatian dalam kajian Nur Adilin Syafini Nawi dan Zaleha Embong 2020, dari aspek bahasa rojak melibatkan dialek tempatan, masalah ejek-mengejek hanya memberi impak yang kecil kepada para pelajar, tetapi mereka enggan menguasai bahasa Melayu kerana mereka belum melihat kepentingan menguasai bahasa kebangsaan. Dari aspek bahasa rojak melibatkan bahasa lain pula, Irma Wani Osman dan rakan-rakan 2021 mengatakan bahawa mencampur adukkan perkataan-perkataan yang dipinjam dari negara kejiranan seperti Indonesia dan Thailand malah disulami penggunaan bahasa Inggeris yang tidak tepat. Seterusnya, pertuturan dengan percampuran omokan beberapa dialek serta logat
dari negeri-negeri tertentu di Malaysia maupun improvasi bahasa. Contohnya daripada kaum Cina dan India seolah-olah menjadi satu ikutan yang dibanggakan. Akhir sekali, pengaruh media sosial. Tidak dapat dinafikan bahawa media sosial kini merupakan keperluan utama dengan pembuktian statistik pada Januari 2024 yang memaparkan seramai 28.68 juta pengguna aktif iaitu sebanyak 83.1% daripada jumlah penduduk di Malaysia. Bertitik tolak daripada itu, menurut Ahmad Fahmi Mahmud dan rakan-rakan 2024, pengaruh teknologi maklumat serta pengaruh daripada aplikasi yang semakin popular iaitu TikTok, Twitter dan WhatsApp telah menjadikan golongan muda, terutamanya para mahasiswa, menggunakan bahasa rancu sebagai bahasa berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Baiklah. Persoalan seterusnya pula ialah apakah pendapat anda tentang kesan penggunaan bahasa rojak terhadap bahasa standard? Apabila menyebut soal kesan, penggunaan bahasa rojak terhadap bahasa standard ini tidak semestinya hanya memberikan kesan buruk semata-mata. Rentetan daripada itu, pada pendapat saya, kesan baik penggunaan bahasa rojak terhadap bahasa standard ialah dapat menyumbang kepada perkembangan bahasa kontemporari dari sudut mewujudkan istilah-istilah baharu dalam bahasa Melayu. Namun begitu, saya tidak dapat menyangkal bahawa kesan buruknya jauh lebih banyak. Antaranya bagi individu iaitu menangkis rasa cinta akan bahasa Melayu, manakala bagi masyarakat pula ialah dapat menjejaskan pemahaman terhadap sistem tata bahasa Melayu. Kesannya tidak hanya melibatkan penggunanya, tetapi penggunaan bahasa rojak itu juga secara tidak langsung merosotkan nilai bahasa Melayu tinggi itu sendiri. Lebih membimbangkan lagi, jika kesan ini tidak dipandang serius, maka tanpa disedari bahasa rojak ini dapat mengancam keistimewaan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Secara rumusannya, setelah mengetahui faktor yang mendorong penggunaan bahasa rojak dalam kalangan generasi muda dan kesan penggunaan bahasa rojak terhadap bahasa standard, kita sewajarnya tidak memandang enteng terhadap bahasa rojak ini. Meskipun bahasa rojak ini semakin hari semakin mendapat tempat di hati kalangan generasi muda, namun penekanan kesan buruk daripada penggunaan bahasa rojak ini jauh lebih penting untuk dititik beratkan bagi menjaga identiti serta memartabatkan bahasa Melayu standard. Seterusnya ke arah mengulang kembali sejarah bahasa Melayu sebagai lingua franca yang selari dengan slogan bahasa jiwa bangsa. Di sini, saya turut sertakan bibliografi bagi yang berminat untuk mengetahui bahasa rojak dengan lebih mendalam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.